US ni sengaja ke dia nak provoke China? Korang ada baca berita kan yang baru-baru ni Washington dia mengumumkan yang dia jual senjata bernilai 11 bilion US dollar kepada Taiwan. Dan ini adalah satu package senjata yang sangat besar tau. Yang lebih penting sekali, dia melibatkan aset barat yang berteknologi tinggi macam HIMARS, self-propelled howitzers dan juga peluru berpandu jarak jauh. Ini semua dicipta untuk bagi Taiwan keupayaan serangan balas pantas in case kalau Beijing ni cuba bertindak. Dalam bahasa mudah, mesej dia macam ni Kalau China buat apa-apa, harga yang perlu dibayar pun akan menjadi sangat mahal. China ni kita tahulah, bila cakap sahaja pasal Taiwan, dia dah sentuh garis merah kedaulatan diorang tapi kejap. Taiwan ni sebenarnya di bawah China ke bukan? Okey, jom kita cerita sikit pasal ni lah. Sebenarnya hubungan China dengan Taiwan ni, kita boleh katakan lah, dia berada dalam zone grey ataupun grey zone lah. Iaitu dia seolah-olah dibiarkan sengaja macam tu. Daripada sudut undang-undang antarabangsa, majoriti negara mengakui prinsip One China iaitu Taiwan ni bukan negara yang diiktiraf secara rasmi. Akan tetapi dari sudut realiti politik dan pentadbiran, Taiwan berfungsi sepenuhnya macam negara berdaulat, iaitu dia orang ada kerajaan, ada tentera, ekonomi sendiri, pilihan raya dan juga hubungan perdagangan sendiri. Akan tetapi kalau kita tengok daripada sudut sejarah, kerajaan Taiwan ni pernah mendakwa yang dia orang ni adalah sebahagian daripada kerajaan sah seluruh China termasuk Tanah Besar. Cuma realiti politik pada hari ini, saya cakap dalam konteks hari ini dah banyak berubah. Kalau kita perhatikan pada hari ini, kerajaan Taiwan macam sudah tidak lagi menyatakan secara rasmi bahawa diorang ni sebahagian daripada People's Republic of China ataupun PRC. Tapi kalau kita tengok dari sudut gambaran besar, isu ni sebenarnya sebahagian daripada strategi Indo-Pasifik Amerika Syarikat, iaitu dia ikat sekutu kepung China secara strategik dan memaksa Beijing sentiasa bertindak balas tanpa Amerika perlukan peluru sendiri. Taiwan ni pula dia macam tersepit dekat tengah-tengah, terpaksa belanja besar, naikkan bajet pertahanan dia orang sampai 3 hingga 5% KDNK.